Hari ni kita belajar pelajaran Rangawi. Tajuk kita ialah diphthong. Okey. Diphthong ni ialah gabungan dua vokal yang menghasilkan satu suku kata. Okey, dalam Malaysia ataupun di Malaysia, diphthong ni hanya terbahagi kepada 3 sahaja, iaitu oi, au dan oi. Okey. Macam mana cara nak mengenal diphthong? Diphthong berlaku apabila dua vokal yang bergabung dan menghasilkan satu bunyi. Okey. Untuk bantu ni saya beritahu tadi. Yang pertama ai. Yang kedua au. Dan yang ketiga oi. Okey, ini kita baca oi ya. Oi. Okey. Tiga diphthong ni bila dia bergabung dia akan menghasilkan satu bunyi. Alif ya bunyi dia ai, alif waw bunyi dia au, dan waw ya bunyi dia oi. Okey, contoh ayatnya ialah ai. Okey, contoh ayat bagi ai ialah, tengok sini ya. Pandai. Okey, contoh yang kedua sungai. Dan contoh yang ketiga ialah kedai. Okey. Diphthongnya ialah kat sini. Okey, seterusnya au. Contoh bagi au. Yang pertama lau. Yang kedua okey. Yang kedua pau, dan yang ketiga ya mau. Okey. Seterusnya oi. Contoh perkataan bagi oi ialah, yang pertama amboi. Yang kedua ialah kaloi. Okey, kaloi. Ini contoh ayat bagi diphthong. Okey. Ini contoh-contoh ni apabila dia berada di awal di akhir perkataan. Tetapi apabila huruf-huruf diphthong ni tadi, huruf diphthong ini dan ini berada di akhir perkataan, huruf yang selepas huruf alif mesti ada huruf hamzah. Selepas huruf alif mesti ada hamzah apabila dia berada di akhir perkataan. Beza antara diphthong di awal perkataan dan di akhir perkataan ialah apabila berada di awal perkataan mesti ada huruf hamzah selepas huruf alif. Apabila berada di akhir perkataan tiada huruf hamzah selepas huruf alif. Okey, contoh ya diphthong di awal perkataan. Okey, selepas huruf alif ada huruf hamzah. Air. Contoh bagi diphthong ai. Apabila berada di perkataan di awal perkataan mesti ada huruf hamzah. Contoh yang kedua ice cream. Ada huruf hamzah selepas huruf alif. Okey, contoh yang seterusnya ialah bagi perkataan au. Bila berada di awal perkataan selepas huruf alif mesti ada huruf hamzah. Okey, contoh ayat ni ialah au to. Okey. Selepas huruf alif
ada huruf hamzah. Ini hanya berlaku apabila dia berada di awal perkataan sahaja. Okey. Boleh faham semua? Okey, kita teruskan dengan soalan. Baik, saya akan tanya awak semua beberapa soalan. Saya harap awak boleh jawab dengan betul, ya. Okey, Faiz jawab semula. Apakah maksud diphthong tadi? Okey, bagus, pandai. Okey, yang kedua saya nak awak jawab. Macam mana kalau kita nak kenal itu diphthong ataupun bukan? Ulang balik apa yang jawab tadi. Apa sama? Apabila dua huruf bergabung dan menghasilkan satu. Okey, bagus. Okey, awak berapa jumlah diphthong? 15 semula. Balik. Ulang balik. Berapa? 3. Okey, bagus. 3 3 je. Diphthong ada 3 je. Diphthong dalam tulisan Jawi ada 3 saja, iaitu okey.